Dah tahu. Saja nak Tahu, dia. saya tahu. Abang ni sebab saya tahu. Ayah saya mekanik motor. Oh, ya betul. Ya, abang je pandai beho. Ayah saya pandai bela motor. Tapi ayah saya dah tak ada. Okey, ini geng-geng saya. Yang ni abang Marshall yang akan bawa saya nama. Memegang ulang kan? Memegang. Kau nak benda ni betul lah. Bukan memegang. Betul lah dua cakap. Okey, betul ke bang? Betul, nama dia memegang orang panggil. Okey, kita ada abang abang betul lah. Nama betul apa? Anjau. Agak tengok muka. Anjir tak kena. Kita bersama Abang Anja. Abang Anja akan bawa kita masuk ke dalam tempat yang orang panggil rahsia. Dan tempat mana yang kita akan buat aktiviti menjala, tangkap ikan sambil orang panggil apa? Masuk dalam air, tangkap ikan. Aku tergabut betul. Kau ada plan motor. Apa lagi? Anjir kita dah jumpa. Kalau anjir gini. Peganglah dua-dua macam kita. Padang lah. Oh, Okey, kita ada peserta kedua kita. Kita punya geng kroni. Kita ada Ryan S, a.k.a. Baling. Kita ada memegang Hulu Langat. Kita ada memegang Seri Kebangan. Dan kita ada memegang Keramat. Berapa? Cerah memegang cerah. Dan kita ada ni, kita punya chef Panzi. Cimpanzi. Tapi yang paling penting, Mak. Bang, dan sikit tadi bang. Mak Noah ada bagi orang panggil apa? Challenge. Seorang satu kena bawa satu ikan. Bukan satu ikan, maksud dapat berapa banyak ikan berapa lah. ikan banyak. Kandung seorang satu tengok siapa paling banyak. Okey, maksud kita akan pergi dalam. Apa tunggu? Tak dapat ikan, sian kan? Mak, tak apa? Tak dapat ikan je. Ikan, sian kan? Tak dapat. Mak seorang. Mai kita ikut sekali lah man. Mak ada wakil ya. Oh, mak tak wakil tak boleh. Tak apa. Kita tengok siapa yang boleh buat. Jom kita pergi masuk dalam. Let's go. Diorang pergi mana? Dia pergi motor lah. Kita nak gerak lagi. Kau pun ada pengalaman. Kau ada pengalaman tak ada pengalaman ni? Ni pergi hutan tangkap ikan. Aku ada ni. Ya. Sedangkan bapak aku kat rumah tu ada berapa bot? 4 bot sini. Segala hulu raja dia punya hutan rimba kan tu. Tak tunggu lagi aku masuk macam mana. Okey, jadi kita tengok macam mana. Tapi kedua, orang lain semua pakai elok. Saya pakai elok betul-betul nak masuk hutan ni. Pakai elok masuk hutan. Kau nampak? Lebih kat arah macam nak tengok Beyond 4. Dia tiki baik. Jordan dia tengok Beyond dah habis bro. Beyond dah habis bro. Support Jordan. Kalau Jordan tengok, tolong support lagi satu baju. Lagi satu baju. Kalau boleh dua. Dah tak boleh beli lah. Dia lebih kurang je. Patut anak yatim kan. Dia nak minta baju lah. Tak anak yatim lagi dia minta. yatim. Kau yang yatim. Anak yatim betul minta baju. Anak yatim dia. Minta tu dia. Aku bukan belum lagi. Ada masa je lagi.